9 mayat ditemui dalam keadaan berterabur. Ada dekat sini, ada dekat sana. Keadaan mayat ni sangat berbeza-beza. Ini kes yang sangat terkenal. Walaupun kata putus punca kematian sudah dikeluarkan, tapi terlampau banyak sangat misteri membuatkan orang ramai syak ada something wrong dengan government diorang. 10 pendaki membuat keputusan untuk mendaki seawal pagi pada 23 Januari tahun 1959. Tempat yang diorang nak pergi ni berada di kawasan pedalaman Rusia, iaitu Urel. Tiba-tiba salah seorang daripada diorang, iaitu Yuri Yudin, rasa tak sedap badan, dia rasa macam tak sihat. So dia terpaksa tarik diri and pulang ke rumah seorang diri. Selepas beberapa minggu, Yuri rasa curiga sebab 9 orang kawan dia ni yang pergi mendaki tak balik-balik, tak ada khabar berita. Lepas misi pencarian bermula, polis terjumpa kemah yang dalam keadaan hancur, terletak tak jauh daripada puncak. Dirikan sendiri ini menjadikan checkpoint yang kedua. Tapi bila disiasat, kemah itu terkoyak dari dalam. Maksudnya ada someone yang cuba keluar daripada kemah tu dengan menggunakan pisau. Dia masuk dalam keadaan tergesa-gesa. Barang-barang diorang still ada dalam kemah lagi. 2 mayat ditemui dalam keadaan beku di area hutan tu. Selepas 2 bulan kemudian, kesemua mayat ditemui terkambus di dalam salji yang tebal. Ada mayat yang dalam keadaan separuh bogel. Ada yang lidah diorang hilang. Ada juga yang mata diorang hilang. Ada juga mayat dalam keadaan tempurung kepala dia pecah, seumpama dia kena langgar dengan kereta ataupun kena hentakan yang sangat-sangat kuat, seumpama kereta. Mayat yang ditemui ini berada dalam keadaan yang berbeza-beza. Beberapa tahun lepas kejadian ini, kerajaan Rusia isytihar yang diorang mati disebabkan salji runtuh, dan kes ditutup macam tu je. Isu dia, kalau betul lah salji runtuh, kenapa kemah diorang still tegak berdiri? And mayat yang diorang jumpa, ada yang dalam keadaan cuba lari daripada kemah, ada juga yang cuba balik ke kemah. Apa kena mengena salji runtuh dengan mata hilang, lidah hilang, tempurung kepala pecah? Diorang ni orang yang expert dalam pendakian. Setakat salji runtuh, takkanlah diorang nak panik macam tu. Diorang ni dah biasa naik gunung yang bersalji, so diorang tahu dengan salji runtuh ni apa situasi nak buat dengan salji runtuh ni. Takkanlah panik sampai tahap macam tu sekali. Pakar pula cakap tak ada langsung kesan salji runtuh. Yang lagi pelik, ada kesan radioaktif pada baju diorang. Sehingga kini masih belum ada jawapan. May God be with you.